Tentera kita ni bukan mesin. Mereka ayah, ibu, suami, isteri dan anak-anak. Mereka menggadai masa dengan keluarga, mengorbankan keselesaan, malah kadang-kadang kesihatan mental mereka demi keselamatan negara. Jadi Bukit Bendera mendesak kementerian supaya menaik taraf kuartus tentera secara menyeluruh, memperkukuh perkhidmatan kesihatan mental dalam perkhidmatan, menyediakan program peralihan kerjaya yang benar-benar berfungsi dan juga memastikan keluarga mereka tidak terbeban ketika anggota bertugas di luar kawasan. Jadi saya ingin membangkitkan dua persoalan. Yang pertama, apakah perancangan khusus untuk memperluas perkhidmatan kesihatan mental termasuklah kaunseling, trauma dan juga rawatan PTSD untuk anggota aktif dan veteran? Dan yang kedua, bagi anggota yang bersara setiap tahun, apakah kadar penempatan semula ataupun job placement dengan izin? Dan adakah kementerian mempertimbangkan kerjasama lebih agresif dengan industri untuk meningkatkan peluang kerjaya? Jadi Datuk Pengerusi, sebagai ahli parlimen dan sebagai seorang wanita, saya berdiri untuk menyatakan penghargaan kepada Kerajaan Madani atas keprihatinan dan juga komitmen dalam memperkukuhkan kesiapsiagaan negara melalui peruntukan 43 bilion ringgit untuk keselamatan dan pertahanan, termasuklah 21.7 bilion ringgit khusus bagi Kementerian Pertahanan.